Dalam set tu memang disediakan alat kecil macam penutup zip. Jadi aku lalu alat tu dari hujung ke hujung untuk pastikan seal tertutup rapat. Walaupun dah tutup, masih ada angin dalam plastik vacuum tu. Jadi aku buka penutup valve angin satu hala yang ada di bahagian tengah plastik. Aku halakan muncung motor pump tepat ke valve tu dan terus sedut angin. Masa ni memang nampak perubahan depan mata. Plastik yang tadinya kembung mula mengecut, pakaian dalam tu terus mampat dan rapat. Aku sedut beberapa kali, berhenti sekejap, sambung balik, sampai aku betul-betul tak rasa ada rongga udara dalam plastik tu. Bila tekan dengan tangan pun rasa padat, tak ada angin terperangkap. Lepas tu aku tutup semula valve angin satu hala dengan kemas. Yang paling puas hati, aku cuba masukkan plastik vacuum yang dah dimampatkan tu ke dalam beg kecil aku. Tak sangka, bukan setakat muat tapi masih ada ruang kosong. Ruang yang biasanya mustahil wujud bila bawa pakaian banyak. Masa tu baru betul-betul nampak fungsi sebenar plastik vacuum ni.